Salam dan hai semua. Jadi hari ini saya buatkan kek batik untuk saya berikan kepada salah seorang food reviewer ni. Ya, saya tahu saya memang tak jual kek, tapi pernah tak korang sebenarnya ada satu perasaan yang korang nak tahu juga feedback yang paling jujur, paling ikhlas, no bias untuk masakan ataupun apa-apa saja yang korang buat. Walaupun saya tak jual, tapi saya rasa there is a need for me to know apa sebenarnya rasa kek batik saya ni daripada seorang yang bagi saya anggap berilmiah. Saya suka sangat tengok konten dia sebab sangat-sangat berilmiah cara dia huraikan rasa, bentuk ataupun sesuatu makanan tu saya sangat-sangat adore sangat. Jadi hari ni saya buatkan kek batik untuk akak JJCM Mime kalau korang tengok dekat TikTok ataupun IG. Jadi hari ni saya akan bagi akak tersebut untuk rasa dan review kek saya ni. Walaupun saya tak jual, mana tahu saya ada penambahbaikan yang saya akan buat pada masa yang akan datang. Okey, jadi korang kena tengok video ni sampai habis dan review jujur daripada akak JJCM Mime ni, sebab saya dah cakap bagi yang paling-paling ikhlas. Okey, tak ada bias langsung. Okey, jadi korang kena dengar video ini sampai habis tentang review daripada akak ni. Hai, Assalamualaikum JJCM Mime. First time ni. This one. Betapa cantiknya coklat topping dia atas dia. Okey. Tu dia. Bismillah. Lapisan biskut tu just nice, lembut. Rasa coklat dia pun tak semanis yang just nice to my liking lah. Cream cheese dia balance saya rasa. Dia tak adalah rasa overly masam macam tu. Dia rasa creamy. Yang coklat topping atas dia tu, you takkan rasa coklat yang macam setengit coklat tu. Kurang manis. Ini insyaAllah boleh makan banyak. This is A++++. Kalau nak beli kat kedai ni mahal kot. Out of 10 9.5. Apa, display nampak cantik, begitu juga rasa dia. Kalau ada kedai kek yang jual macam ni, memang saya akan repeat banyak kali. This one is not totally, it's not soggy. Layer dia nicely done lah. Thank you Kak Mima.